Bulan lalu, saya hadir ke pembukaan kedai makan Kesum yang diasaskan oleh YB Rafizi Ramli di Pandan Indah. Ini dahsyat, dalam kedai pun traffic jam. Rasanya tak dapat makan kali ini, tunggu settle down sikit dulu. Dapat juga peluang bergambar dengan YB Rafizi, MP kawasan saya. Dan juga aktivis politik yang terkenal, Iswari Moni pun ada. Akhirnya sampailah saya untuk berbreakfast di sini. Masih awal tapi kedai pun dah mula meriah. Saya order nasi lemak ayam masak merah bersama kopi O. Harga RM6.15. Nasi lemak yang komplit dengan seketul ayam baru RM4.95. Alamak, sedap ke ni? Sedap, makanan dan kualiti kena pada harganya. Kesum merupakan sebahagian daripada inisiatif perusahaan sosial Ayuh Malaysia yang menawarkan makanan pada harga mampu milik dengan semua hidangan berharga tidak lebih daripada RM5. Kopi O hanya RM1.20 tapi kos cawan ini pun dah RM30. Inisiatif hebat Ayuh Malaysia.